pentadbiran Zon 5. Tower B, Wisma Pantai, Wisma Pantai, Wisma Pantai. Masya Allah. Satu beg ni lebih kurang ada dalam 10. Jom Ustaz Kambing. Jom Ustaz Kambing. Semuanya jom kambing. Jom, sana lagi. Ini nanti yang jalan pukul 2 je lagi. Pukul 2 memang nak kena siap ni. Jabatan Kimia, Gate B, Menara MBSB, Integra, Tower, Permata Sapura. Masya Allah. Ini semua Permata Sapura. Menara Maybank, Tom Perak, Saudina Office, Pusat Asasi Sains, UM. Bawah, Menara Maybank, Tom Perak. Masya Allah, banyak ni. Ya Allah, Pusat Asasi Sains. Abang Zul Yapim. Abang Zul Yapim, terima kasih bang. Abang Zul daripada dulu kerja dekat sini, Sunway. Sekarang Abang Zul dekat Putrajaya. Jauh sikit lah dengan kita lah. Abang Zul, SME Bank, Menara Tom Perak, Menara Sapura selalu ada. Dari MBSB, Jabatan Kimia, Klinik Kesihatan. Terima kasih banyak-banyak. Abang-abang yang kerja dekat Putrajaya tu. Abang Latif selalu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Selalu ada dengan kita. Sekarang jam pukul 1.20. Kita orang kena siapkan untuk yang pukul 1.30 memang kena keluar ni. Sebab dia orang nak pukul 2. Tekan jugalah sekarang. Alhamdulillah mungkin sampai tepat pada waktunya kot. InsyaAllah. Jangan risau. Roti hijau ni dia takkan kembang, dia takkan benyek, dia takkan sebab kita dah gaji. Dan roti hijau ni tahan 24 jam kalau dekat luar. Kalau macam sekarang kita buat pun sahur nanti pun still masih hidup lagi. InsyaAllah dia takkan basi. Sebab tu ada cara dia macam mana nak buat bagi dia tahan lama lah. Mana yang proses untuk kita siapkan awal. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa dalam sebelum pukul 2 ni kita orang kena siapkan dalam 700 ke 800 batang. Apa yang nak walk in, yang nak walk in tu boleh datang pukul 2.30 tu dah boleh datang ini hari. Terima kasih banyak-banyak. Banyak bang. Banyak. Banyak. Banyak sangat. Kita orang pun tengah preparation lagi. Wisma TNB Subang Jaya. Ya Allah, selalu ada menara abang. Menara SME Bank kat Central. Abang Ezra kita. PNB Investment. PNB pun selalu ada. Yang ini lebih kurang dalam 30 batang juga. Itu ada yang kat atas pun ada lagi. Yang ini sekitar jam pukul 2. Pukul 3 punya lagi, nanti kita update lah yang pukul 3. Terima kasih bang, banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sangat-sangat. Banyak sangat ni bang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Assalamualaikum.